Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izira. Saya Kasih. Saya Aina Maliha. Saya Alisha Adabullah. Kami dari Persatuan Puteri Islam SKLKTP Bukit Permai. Aduh, Awak kenapa ni? saya terjatuh terlanggar kelapa. Mari kita cari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aina Madiha binti Mahadi. Hari ini saya akan menunjukkan 5 kandungan peti pertolongan cemas serta fungsinya. Pertama, kapas. Kapas digunakan untuk menutup membersihkan kawasan luka dan menyerap darah. Kedua, kain kasar. Kain kasar digunakan untuk menutup kawasan luka supaya tidak terkena kotoran dan menghentikan pendarahan ringan. Ketiga, pembalut luka. Pembalut luka digunakan untuk memegang kain kasar pada tempat dan menghentikan pendarahan ringan. Keempat, antiseptik. Antiseptik digunakan untuk membersihkan kawasan luka daripada terkena kuman. Kelima, gunting. Gunting digunakan untuk memotong kain kasar, pembalut luka atau pita pelekat dengan secukupnya. Itulah 5 isi kandungan peti pertolongan cemas dan fungsinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurfasih Zafira binti Muhammad Syafuddin. Hari ini saya akan menunjukkan cara merawat luka terhiris di dahi. Pertama, meletak kain kasar yang bersih pada melipat kedua kain anduk dan meletakkan dahi langsung. Kemudian ikat ke belakang. Ikatan yang lebih membawa ke depan untuk wanita. Mari sekali kita kemas-kemaskan bahagian kali lebih. Itulah dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Alia Insyirah binti Abdul Hadi. Hari ini saya akan menunjukkan cara merawat luka selai tapak tangan. Mula-mula saya akan melipat bahagian atas kain anduk. Kedua, saya akan melipat bahagian kiri kain anduk. Ketiga, saya akan melipat bahagian kanan kain anduk. Kelima, saya akan melipat kain anduk. Siap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan cara memberi bantuan awal kepada mangsa yang disyaki patah pada lengan. Yang pertama, saya akan mengikat
Yang kedua, saya akan mengemaskan kain anda yang berada di tangan dengan mangsa. Siap, sekian, terima kasih.